Boleh tak isteri berikan wang zakat pada suami? Boleh tak isteri berikan zakat pada suami? Abang, saya tengok abang ni fakir miskin, saya kaya. Saya tengok abang ni fakir miskin, abang kena buang kerja. Saya naik pangkat, abang miskin, saya kaya raya. Jadi saya berikan pada abang wang zakat saya untuk tahun ini, lillahi ta'ala. Boleh ataupun tidak? Siapa yang wajib memberikan wang pada tanggungan? Suami. Bukan sebaliknya. Bukan tanggungjawab isteri menanggung suaminya. Oh, suami relax lah. Netflix ialah tengok. Tengok movie Netflix sebab dia bawah tanggungan isteri. Isteri pergi kerja, balik berpeluh, masak nasi pula ke orang tua tu. Tak guna punya orang tua, kata isteri. Hang kira Netflix aku kerja teruk-teruk. Orang tua tak guna, pasang lagu tak guna. Jadi boleh tak isteri berikan wang zakat pada suaminya? Perbezaan pendapat para ulama, perbezaan. Ini khilaf. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Jumhur, majoriti ulama mengharuskan. Majoriti. Jumhur ulama mengharuskan dengan syarat diberikan wang zakat pada suami gunakan untuk dirinya. Jangan digunakan untuk dikembalikan pada isteri. Tidak. Diberikan pada isteri untuk dia guna untuk diri dia. Selesaikan bab dirinya sendiri. Maka diharuskan jika seperti itu. Boleh. Sebab isteri tidak seperti suami. Clear?